Kalau tuan-tuan tengok daripada awal ayat, Allah Ta'ala kata tiap-tiap umat dia ada arah dia. Jadi bila arah ni tuan-tuan, kita mungkin boleh nampak dari sudut fizikal dan boleh kita nampak dari sudut metafora tau. Okey, kalau tuan-tuan tengok dari sudut fizikal, yang itu kita dah bahas panjang dah, betul tak? Kita menghadap ke arah kiblat. Tiap-tiap bangsa dia ada arah dia. Macam orang Yahudi dia arah ke Baitul Maqdis kan. Kalau orang Kristian dia arah ke matahari terbit. Begitu juga dengan Jepun dia ada arah dia. Orang ni ada arah dia masing-masing. Ada yang arah ke barat, ke timur. Itu secara fizikal tuan-tuan. Macam kita secara fizikal kita arah ke mana kalau kita solat? Kita arah ke Kaabah, betul tak? Kita arah ke Mekah lah, ke Kaabah kan. Itu secara fizikal. Tapi kalau tuan-tuan tengok dari sudut metafora, dia metafor dia kan, kita tiap-tiap bangsa ni ataupun kita orang Islam ni, kita ada arah hidup kita masing-masing. Betul tuan-tuan? Kalau macam tuan-tuan, arah hidup apa tuan-tuan? Arah hidup tuan-tuan. Arah hidup tuan-tuan sama je. Kita nak cari apa? Mardatillah. Betul ke tidak? Kita nak cari keredaan Allah. Ya, Kana. Thank you Kana. Betul tak tuan-tuan ni? Kalau dalam kepala otak tuan-tuan, apa pun tuan-tuan nak buat, tuan-tuan kena, ni Allah bagi ya. Ni Allah suka tak? Tapi kadang-kadang ada benda yang kita tahu Allah tak suka, kita buat juga. Itu tak kira lah. Tapi dalam kepala otak kita orang Islam ni, itu perkara pertama yang selalunya kita akan bincang. Saya percaya orang yang ada kat dalam saya ni live ni, semua sama tuan-tuan macam saya. Betul tak? Kalau tuan-tuan nak buat keputusan ke, tuan-tuan nak singgah di mana-mana ke, tuan-tuan nak beli apa-apa ke kan, jadi selalu dalam kepala otak kita tengok, ni Allah bagi ke tidak? Tapi kadang-kadang tuan-tuan langgar juga, saya pun langgar juga. Nak beli handbag, dah ke rumah dah ada 16 handbag, macam-macam kan. Tapi dalam ni kita nak beli handbag baru, ya Allah cantiknya bang, betul bang, lawa. Dalam otak kita memang tahu Allah Ta'ala tak bagi bazir kan, tapi kita langgar juga. Tapi itu cerita lain lah. Tapi yang penting dalam kepala otak kita ni, mula-mula tuan-tuan, kita mesti kata, ni Allah bagi ke tak? Ni Allah tak suka ni Rasulullah tak suka kan. Kita selalu apa, dalam otak kita mesti meletakkan perkara itu perkara yang utama. Simple terbaik. Simple terbaik. Kan, cerita handbag kan, sampel terbaik lah pada sebahagian orang. Langgar akhirnya menyesal. Tahu tak apa kan? Bila dah langgar akhirnya menyesal. Allah.